Wah, meriahnya. Oh, tu dia. Sedapnya bang dia. Shopping hari ni banyak. Hari ni adalah terjam Bazar Aidilfitri yang tak ramai tahu di RTC Tunjuk. Karnival Cahaya Aidilfitri, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Okey, saya orang Johor. Tak usah balik Johor dah. Tidak izin dengan dia manja. Apa mana saya? Jumpa orang Kak Syah ni, Kak Syah ni. Datang Syah tak ingat datang. Macam ni ayu Nabila. Gori dia ni, Nabila punya pasal. Bazar Ramadan dekat RTC ni. So bunyi kata dia ada jual barang sikut-sikut raya banyak sangat. Parking luar weh. Saya boleh joget nustai dengan sini dengan kemar. Gak boleh. Dia benda. Oh my god. Mana Kak jebok? Ni kat jebok. Saya pun tahu ni saya Hokkaido itu jebok ni. Jangan dia kemari. 50 orang tak awal, mari beli biskut raya. 50 orang tak awal, cepat dapat duit raya. Cepat. Okey, saya orang Johor, berniaga kat Kelantan 4 tahun. Tak usah balik Johor dah. Nak niaga kat sini. Nak cari jodoh kat sini. Nak cari rumah kat sini. Nak cari tok lelaki kat sini. Ini kata lelaki ni? Ni bukan tok lelaki. Biskut raya, inti jebok. Kita ada 6 flavor. Ada 6 jenis. Okey, hanya bulan puasa tau, limited. Okey, biskut kacang. Lepas tu tart cube, tart nanas, torentai. RM30 aja. 30 ya aja, ada 50 pieces dalam ni. Baju agak apa ke? You boleh terasa ni, memang terlalu. Boleh terawih apa ya? Pas tak belakang. Siapa sedap macam? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. RM17. RM2. Ya dapat freezer ada ni. Sebab beli ni. Dapat rasa belakang. Dari kita dah siap. Hari ulang alik. Ulah halik daripada Kuala Kerai di Kelantan dia. Orang Kelantan. Pahaku kan juga saya tak jauh. Boleh duit gaya tak ada tahu sebab beli dah tak ada. Macam strawberry lah ni. Sama dengan menu kedai belah. Kopi ada ada. Saya di mana? Boleh hotel kat mana? Kerai. Air Kelantan. Ya Allah. Ya, kita atas apa? Oh, berapa sih odi saja? Kau kerai kau musa ya tak? Gua ada dah. Senang, minta lah tenang. InsyaAllah senang. Ini, sini ada jual kelepek-kelepek. Kalau mana nak cari kelepek gayo sayang. Nak dekat dia ni. Kuih kapek. Ni kuih kapek original lah. Ni hak premium lah. Kita lebih santai, kita lebih telur. Santai kali. Tu dia. Hak ni kita ada topping coklat, ada durian, ada strawberry. Kalau belas ambil ringgit. 2 balan 25 kita bagi. Ni, Dah kering. kerja kering. Ni, RM10. RM10 yang murahnya kalau beli 3 sutik gini. Ini jual ke tak? Maruku ni. Kita ada gigi. Oh, ya. Sebab dia lembut. Nampak macam keras tapi lembut. Dia kerepek berat. Sesuai memang gigi. Gigi kita ada. Kita beli ke 10 dah gitu. Ni. Oh, 10 jam. Nak campur pun boleh juga. Crunchy. Tapi kecil-kecil comelnya. Semulut-semulut. Dah boleh tengok TV. Beli 17 ya, guys. So ada harga promo Ni betul ni. ni setengah kilo. Ni Setengah kilo. setengah kilo. Ni 350 gram. Promosi. Beli sini 2 paket RM50. Murah je, guys. 4 paket 100 kita bagi hadiah pula ni. Jual air bang perfume. Air bang apa? Patut bang sedap jauh ni. Besar RM15 kecil. Tapi kalau beli pak, kita beli harga RM50. Ni Lavisher perfume. Lavisher. Paling jauh duk bang sini rupanya. Ya Allah, duk mikir mana bang ni? Masih kenal je bang ni. Cara bersama boleh ke? Oh, sedap. Okey, ada lagi Saya yang paling abang. suka lah bang ni. Ya, memang kaki gigit yang original daripada Himalaya. Dia ada 2. Yang pertamanya untuk wangian, okey. Bau citrus sikit, bau macam limau. Yang digunakan untuk macam penyakit mistik pun boleh. Berkaitan dengan emosi. Kadang-kadang orang yang biasa ada masalah anxiety, yang kena rasuk pun sesuai untuk pakai kasus kita. Tu bang sedap ke lalu sini. Oh, sedap. Balon ni mana-mana. Macam kenal dah. Mana-mana ada. Mari belakang sama. Viral ke? Oh, meriahnya. Kita belajar jadi dah. Tahun ni ada betul. Tahun ni ada jual betul. Oh, ada jual betul. Kalau jual goreng lah. Makan dia viral bacok. Kinang Dia tau. buat tepi kubur. Kinang ni makanan tradisional orang bacok. Maksudnya orang selain pada bacok tak kenal benda ni. Dia bisa pun tak kenal. Dia buat dengan buah ke apa ni? Ini beli 3 apa cuma so? Apa ya? Buat package 3 botol 50. 50 ya jangan botol puluh. Tapi mesti ni lah. Goreng ya Allah. Mesti crunchy sedap dah. Meriang goreng. Pedak Kak Anas sebenarnya Kak Anas ni soh dengan nama Kak Anas serunding. Anas serunding. Kat pulau. Duk ke pulau. Tapi hak ni kira Segala macam masuk sampingan lah. Serunding. Tu bawang merah Ni bau goreng. merah putih ni orang makan kan kunyah-kunyah gitu. Punya gitu apa kaca. Reng. Pantai lah kalau pantai. Okey berpantang. Ah, Dia punya benda ni. Mak boleh mari di kedai Kak Anas serunding di Wakah. Anak dekat pulau. Tiga tahun ni? 20 tahun dah.
Raya by Adam Bakes. Raya ni kalau satu corporate package gift gini ni. ni berapa kalau orang nak beli gini? Balik kat Nepro dia. ya. Never ya. Hak klasik ada, biskut kancil ada, ni hak modern. Ya makan. Hak ni kita dah speak kita dah 3 kali kopi. Bazar ni, bazar Ramadan ni boleh terah biskut raya. Mari. Habis dah segunuk raya dah esok ni. Esok segunuk raya dah. Guys, bukan main beli. Boleh OTV sekali deh. Jual ke apa kak? Ni tak nenas. Okey. Tak nenas ni 35 tapi kita bagi 30. Tidak Izrin dengan dia manja. Apa mana set dia? Set dia sibuk dah. Ni mesti tengok dia ambil tingkelak ni dah. Ya kan? Ya. Daripada nenas juga. Daripada nenas semua ni kita ni berasaskan Nenas. nenas. Saruku ada. Tak nenai warna hijau. Alhamdulillah. 14-15 di Amalan Jaya. Bazar Ramadan Jaya Mega. Gitulah pun lilak pun di rumah raya. Jalan tu. Pada free love. Ni hak kanan juga ni. Ni hak anak. Ni hak ibu. Weh, you mai sini juga. Oh, mai sini juga. Hari. Ori kan ni? Ada ori. Ada ori. Capu-capu lah. Kat sini pun nak ada jual Cantik tak? Sure. Ada stone ni je. Lambat lepas. Manja kasih. Resources Di sebelah juga dengan kedai Kak Ana. Sebelah ada orang Kak Ima. Tengok ni. Semua biskut Kak Imah harga RM10 berlaku. RM10 je Ima. Red velvet RM10. Tak ada cari mana cari. Red velvet Abella. Sama matching dengan baju. Ni ramai cari ni. RM10 je guys. Boleh ya? Hak ni tak apa. Jangan molek apa ke? Hak ni 15. 15. Tak nenah bulat ada juga Kata Beli banyak kita boleh beli lagi. Beli lagi. Boleh beli harga dah Ada harga RM10. package. Dapatkan barang ni semua mano. Mari dekat bazar. Aura Kak Ima. Masuk dekat kedai kek. Roti, biskut, dessert. Sekut KD nak sebut ni. Gapo KD? Siapa KD? Siapa KD? Ni ke KD? KD yang sekut cantik. Ni KD ni. Boleh buat hak ni jarang orang boleh. Betul lah. Betul ni. Ni dalam Kelantan, KD je hak buat. Ayo. Tapi tak sama. Tak sama. Apa hak special kat Special ni sebab dia semuanya telur. Oh, semua telur. Semua tak ada dalam tu pinat. Sebab tu orang cari dia kata sini payah nak cari. Kalau KL banyak. Sebab hak ni Hak sedapnya. ada sedap. Semari tu nak dapat kat mana ni? You guys marilah dekat booth kat apa tu? KD Randiana ni. KD. Randiana. Salah-salah jalan tersadong, tersepak kepala lutut. Yolah ada insurans. Daripada satu kantor Islamik, kita buka untuk polisi hibah dan untuk orang yang ada penyakit dah. Kita tahu hibah ni untuk orang sihat kan. Orang umur 60 tahun ke bawah. 60 tahun ke bawah. Masa suang yang mu 60. Boleh ambil lah. Boleh Boleh ambil lah. Boleh ambil hibah. Sehingga bulan 3 ni sahaja. Untuk sampai 31 bulan lah. Kita buka untuk kanak-kanak 12 tahun ke bawah. Dia boleh mari yang Mawana sini Jumaat Sabtu daripada pukul 3 sampai pukul 10 malam. Jadi dia mari yang Mawana. Lepas tu kita akan pilih lah pemenang untuk nanti kita akan telefon lah untuk bayar ambil hadiah pada hari yang terakhir sini lah 9 bulan. Insurans ni hibah untuk orang ada penyakit dah. Ada tinggi kecil mana boleh mari apply dekat sini. Pakai ambil lah ada penyakit dah lah. Kita pakai ambil. Tiga kita. Saya tu berusaha cari yang lain. Apa yang lain? Ni ada Cheese. cheese dengan sotak. Kebas ni. Jadi benda ni tak rasanya dekat Kelantan saya dulu hari pertama tapi saya tak viral. RM10 saja hari ni. So hari Tapi next hari biasa 15. 15. Nampak ni pernah tak? Tak ada. Kita tengok je. Tak ada jumpa. Ni dia ni super ring. Super ring. Hanya di kedai ni je saja. Kedai kat Awang Fatin. Tugas nak dapat sarang semut berperisa super ring dan Saya juga terbuai. cheese. Saya terbuai. Saya sebut kedai kat Atin ni Original. Hari ni Syama hari di kedai kat Nisa Krepek. Oh crunchy je pelik pada orang lain tak ada orang jual sini. Juga perasa dok ni. Ni jam-jam kita ada jam 90 ada ni. Krepek Krepek siro guys. Kau tengok ni. Nampak gini tapi yang merah pun budak-budak suka kali lah tengok pedas-pedas belah mana. Ni. Rangu-rangu. Dia guna buah apa ni? Guys, kalau nak dapatkan krepek legend ni kat mana, boleh mari di kedai kat Nisa Krepek. Ya betul-betul depan parking mas. Kedai apa ni abang? Abang ZM Maju Produk. Maju Produk. So boleh dah mikir-mikir, dah bazar Ramadan ni. Bazar raya dah pula ni. Guys nak makan krepek gini. Dan dia tak makan seku dah makan krepek dah. Ada hak gini, hak dan paling legend. Hak mana cari seku batik bumbu. Ni pio Mari kacang malam kita hijau buka. Oh kalau mari malam
Boleh try 3.35. Boleh siapa lah. ambil 3.35. Nombor apa ambil? Nombor 2. Buku nombor 2. Tebu boleh mari di kedai Kak Amizumi. Jati ni. Kau fresh ni kan? Selain pada tebu naik apa lagi ni? Tebu ada jual dekat bus Kak Amizumi ni. Kayak gini kedai supik. Senang nak minum. Dalam kereta pun boleh tegak. Yo, ngai air batu. Tebu gak. So nak dapatkan air tebu ni mana dalam bazar Ramadan. Strawberry Bakers. Adik-beradik dengan Bella kau. Kak, tak adik-beradik dengan Bella kau? Ya. Semua buat. Wow. Baru buat. RM35 ni. Pak, pada orang ke apa boleh je. Boleh Roger dekat Kakak Strawberry. Boleh mari sini lah. So, ambil nombor kontak dia. Donat pun ada. Kakak Strawberry Bakers. Dia betul-betul tengah. Tak bisa. Berapa ni sepaket ni? Depok. Besar-besar gini. Berapa ya? RM15 je ni. 2 paket 50. 1 paket 50. Ziza ni siapa? Ya, tengok kuih comel loteng. 1 ton 35. Kalau Tok Si Hoki ni takut kepek kau pecah ke apa boleh beli dalam tong. Paniki ni. Oh, dalam tong macam ni sayang. Oh, tu dia. Sedapnya bau dia. Faris Syasha. Tiba nama kau. Itu semua produk kita. Oh, itu. Kita beli cuhak ni. Kita goreng ikan, cuhak ni apa? Just, you guys goreng jahe ikan, cuhak sos ni sahaja. Siap. Oh, tak 8 minit aku rasa ni. Cukup mudah sekali. Oh, kan sini ni jual barang lagi. Kita ready to eat juga ni. Oh, ni ready to eat juga ni. Kena Ikan masin. Ikan masin. MB2. Mana lah ni, Dok? Pio, mana nenek. Oh, ni best seller ni. Nenas Pio. Yo ko. Yo memang Clio lah. Yo mama menggugat keimanan aku. Sedap mah. Empire Wan Syafiq ni. Okey, orang nampak video Abela buat kondok anak ramai yang Abela pernah buat sebelum ni kan. Lepas tu jual dekat kafe saya ni. Ada sini juga. Ni best seller ni. Dapur sayang. Baby. Baby ni. Oh, dia kecil comel-comel. Ni best seller dia. Sebekah ni berapa ringgit? RM10 aja. RM10. Murah banyak dah ni. Oh ya, rambut je RM20. Pun tak selling juga ni. Ya. Ramai. Mungkin Orang anak ramah macam Syah ni, anak ramah pergi makan 24 jam. Boleh lah ni. Nampak dah ni. Makan-makan ni nak cuti sekolah nak raya ni, confirm kena ada kudapan kat rumah. Kondok anak ramah. Oh, Nampak jauh. merah. Ini pepperoni, ada hawan, ada chicken black pepper, dan Cino boleh makan selalu. Ada oven disediakan. Alisha Pizza. Dia betul-betul tengah dekat artis tu. lima saya. Oh, ni lah. Oh, ni dia. Ni sebab atas sekali yogurt dan soya kat sini kakak. Oh, pakai kena botol. Untuk kedai-kedai lah. Macam ni kita buat ni untuk Comelnya. untuk orang bagi tetamu. Buat tangan untuk buat majlis-majlis, panggil budak tafi ke apa, letak dalam souvenir. Greek yogurt. Great. RM12 saja satu bekas ni. Dia boleh tahan berapa lama ni kakak. Tak dapat ke air yogurt ataupun biskut semua ni, kek apa ni kat mana, boleh mari dekat kedai yogurt ni. Apa ni? Nikmas. Kat kedai Nikmas berkat Enterprise dalam Mesir Rakyat. RM50 saja. Murah sangat. Dia ni harga dia murah daripada biasa ke? Mana bukan murah ni? Saya nak royak. Ni, di kedai PPK Seri Gunung. Oh, Alhamdulillah. Shopping hari ni banyak. So, dekat masa nak buka puasa dah ni. Ngam-ngam. Sampai lagi 5 minit lagi. So, jangan risau. Walaupun you guys main ke artis tunjuk ni. Jom, kita ada vibe yang cukup menarik. Sini, saya dengar. Okey. So, kat sini, you guys nak berbuka puasa, you guys boleh bawa tikar sahaja. Berbuka puasa. You guys bawa tikar, bawa siling. Tu lah. Ni dia. Tengok barang kampung tidak berusuk. Dengan teduhnya, best menarik sangat. Ada membeli ni. Ni apa ni? Siap. Sini ada juga tempat terawih, you guys. Kalau mari sini, kalau rasa takut meninggal terawih lah, jangan risau. Ada suara untuk sembahyang maghrib, ada disediakan. Okay, hari ni Syah bersama dengan Encik Azim, iaitu wakil daripada bahagian unit pertanian. Ya, betul. Bahagian industri makanan asas tani. Unit bahagian industri asas tani. Bazar Ramadan ni, apa hot special dekat sini ni? Ada bazar Aidilfitri sebenarnya untuk menyambut Aidilfitri tahun ni lah kita. Lain tempat-tempat Lain suasana. Sini macam suasana sini depan. Malay Dia lah. sambung sampai Dia malam. bermula daripada pukul berapa sampai pukul Dia berapa? bermula daripada kebenaran dia sampai pukul 4 daripada 4 petang sampai tengah malam sampai habis sampai dah. So you guys, kalau nak cari barang-barang kuih juadah-juadah untuk hari raya, betul. bolehlah mari di RTC Tunjuk. Sebab sini dia berasaskan asas-asas tani belakang buat sini. So orang dah azan dah dulu. Okey, jom kita berbuka puasa. Kita diet ke? Oh, Doktor diet. juga Betul, tak betul. muak. Aku tak muak. Beli saya dah.